Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berada di Kampung Sungai Mok. Kita buat tinjauan kepada jambatan runtuh lah. Hari ini kita ada lawatan bersama YB Exco, YB Razali. Kita ucapkan terima kasih lah kepada YB Exco atas keprihatinan turun padang ke kampung asli Sungai Mok hari ini, dan kita dapat makluman bahawa YB Exco akan bantu untuk sementara ni akan ada pemasangan jambatan beli untuk kegunaan orang kampung, sementara waktu kita menunggu projek naik taraf yang akan diangkat oleh YB Exco sendiri. Dan kita juga kat sini mengucapkan terima kasih lah kepada kerajaan negeri melalui YB Exco Kerja Raya dan juga YB Exco Haliwan Asli yang turut orang kata keep in touch dengan saya berkaitan dengan perkara ni. Dan orang kata buat masa ni alhamdulillah penduduk kampung masih lagi okey, ada sumber dan dia ada akses dekat tempat lain, cuma agak jauh. Cuma orang kampung mengharapkan ada jambatan sementara lah, dan alhamdulillah hari ni kita ada jambatan beli daripada JKR untuk orang kata kegunaan sementara orang kampung. Dan kita harap projek yang naik taraf untuk jalan Kampung Sungai Mok ni dapat dipercepatkan lah untuk orang kata membantu orang kampung untuk mengeluarkan hasil ekonomi mereka.